Hai Mak, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak gulai tauco ikan. Okey, bahan seperti berikut. Kita ada halia, bawang putih, bawang bola, cili hijau besar, cili api besar hijau, timun. Kemudian kita ada ikan yang telah kita gorengkan. Yang penting tentulah tauco. Kita pakai tauco masin tamin. Okey, kita masin menggunakan minyak yang goreng ikan tadi. Kita panaskan. Kemudian kita tumis bahan-bahan yang tadi. Bawang putih, halia, bawang bolen, cili api. Kita tumis sehingga layu dan naik bau. Okey, semua dah layu kita punya bahan-bahan tadi tu. Kita masukkan lebih kurang dalam 3 sudu besar tauco. Okey, kita kacau rata. Kita tumis sehingga tauco kita garing. Kita biarkan kita renihkan. Kita kacau-kacau rata. Okey, kita punya tauco dah garing. Boleh masukkan sedikit air. Okey, kita renihkan seketika. Kemudian kita masukkan asam keping. Dah renih, dah mendidih elok. Kita masukkan cili hijau besar. Kita masukkan timun. Kemudian kita kacau rata. Okey, kita punya gulai tauco ni kita pakai tauco masin. Jadi kita kena adjust kita punya garam. Kita masukkan perasa sahaja. Kemudian dah mendidih elok, kita masuk ikan yang telah kita goreng. Yang ni kena adjust rasa lah sesuai selera masing-masing. Okey, kita dah masukkan ikan. Kita biarkan merenih seketika hingga mesra dengan tauco tadi. Okey, kita kacau-kacau rata. Biarkan mendidih elok. Kemudian dah sesuai selera. Bolehlah kita angkat dan kita hidangkan. Kita punya gulai tauco ikan dah siap. Selamat mencuba.